Dulu bercinta semua indah, sekarang rasa kosong, tak gaduh tapi tak mesra. Macam dua orang stranger duduk sebumbung. Ini namanya hidup bersama atau sekadar tinggal bersama? Ramai pasangan tak sedar mereka dah masuk roommate phase. Masih bersama tapi hubungan terasa hambar. Kajian psikologi tunjukkan bila pasangan hilang emotional connection, mereka lebih cenderung rasa sunyi walaupun tinggal sebumbung. Sebab tu ramai kes tiba-tiba isteri atau suami nak minta cerai atau pasang lagi satu. Sedangkan tak ada pertengkaran besar yang berlaku. Apa bezanya hidup bersama vs tinggal bersama? Hidup bersama ni ada komunikasi, berkongsi impian dan tunjuk kasih sayang. Kalau tinggal bersama ni hanya sekadar rutin, bercakap bila perlu, tiada connection, emosi. So apa nak buat? First, bina semula spark. Cuba buat benda baru bersama seperti date night atau aktiviti berdua. Yang kedua, komunikasi lebih mendalam. Bukan sekadar dah makan, tapi lebih kepada apa benda yang buat awak happy hari ini. Yang ketiga, physical touch dan appreciation lah. Peluk, genggam tangan dan ucap terima kasih tanpa sebab. Bila usaha dibuat, hubungan boleh kembali hangat. Kalau tak, kita hanya dua orang asing yang tinggal bersama, bukan hidup bersama. Apa cara korang kekalkan spark dalam perkahwinan? Cuba share tips anda di ruang komen. Tekan butang follow untuk lebih banyak info tentang kesihatan mental. Sebab sihat mental itu real, bukan sekadar rasa.